Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ahli falsafah pernah berkata, pemimpin yang bijaksana memimpin dengan teladan, bukan sekadar kata-kata. Saya, Nur Izzati Insyirah binti Muhammad Izwan, selaku pemimpin murid, wakil dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perdas, NEA 3038, wakil pemimpin Majlis Pemimpin Murid Malaysia. Menurut pandangan saya, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mampu mengawal emosi dengan stabil. Tambahan pula, pemimpin yang cemerlang iaitu pemimpin yang berfikir secara kritis dan berilmu pengetahuan. Seterusnya, pemimpin perlulah berakhlak mulia, berpegang pada nilai agama dan moral. Selain itu, pemimpin perlu bijak dalam bergaul, berkomunikasi dengan baik. Pemimpin juga perlulah aktif dan cergas dalam melakukan aktiviti harian. Sekian, terima kasih.